Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aris Khairin, wartawan BSTV. Pada hari Rabu, 10 Jun 2026, program simulasi Haji Cilik Prasekolah peringkat Zon 4 Daerah Marang telah diadakan di IKBN Wakaf Tapai. Program yang dimulakan pada jam 8 pagi melibatkan 6 buah sekolah di Zon 4 Daerah Marang. Sekolah yang terlibat ialah SK Bukit Sawa, SK Gondang, SK Pekala Berangang, SK Jerung, SK Wakaf Tapai dan SMK Wakaf Tapai. Jom bersama rakan wartawan di lokasi. Kaki melangkah di bumi penuh berkah, hati bergetar, jiwa terasa tenang megah. Doaku panjat, ampunanku pinta sepenuh langkah, menyucikan diri, menata hidup tanpa salah. Kabar di hadapan, ku berikan pandangan penuh rindu, tawaf dan sa'i, menapak sunyi dalam waktu. Setiap helaan nafas, doa jadi pelita yang syahdu. Hanya padamu ya Allah, ku berserah selalu. Haji dan umroh, perjalanan hati nan suci, menyentuh jiwa, mendekat pada ilahi. Sujud dan doa, menghapus dosa yang lalu. Dalam rahmatmu, hidupku kembali baru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Di Arafah ku bersimpuh, khusyuk menatap langit, mengharap ridamu, menghapus semua sengit. Muzdalifah dan Mina jadi saksi pengabdian abadi. Setiap langkahku ku titipkan semua janji. Langit terbuka, angin membawa salam damai, hati terasa ringan, jiwa tak lagi resah dan gelisah. Doaku panjatkan dengan tulus dan sabar menanti, kembali ke rumah, hati bersih, jiwa murni sejati. Haji dan umroh, perjalanan hati nan suci, menyentuh jiwa, mendekat pada ilahi. Sujud dan doa, menghapus dosa yang lalu. Dalam rahmatmu, hidupku kembali baru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Setiap langkah di tanah suci jadi cahaya, menuntun hati yang gelap menuju asa. Bismillah ku panjat, imanku perkuat setiap masa. Haji dan umroh, perjalanan suci penuh makna. Kini ku pulang dengan hati yang damai, rindumu tetap tersimpan dalam. Assalamualaikum Puan, boleh saya tanya satu soalan? Apakah perasaan Puan apabila anak Puan memakai kain ihram pada pagi ini? Assalamualaikum. Saya memang agak teruja bila tengok anak saya boleh pakai pakaian ihram. Saya rasa dia pun teruja. Tengok, yelah, pengalaman pertama untuk anak saya lah dia buat pakai ihram. So saya harap ni adalah satu pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat untuk dia. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan, boleh saya tanya satu soalan? Apakah perasaan Puan apabila anak Puan pada hari ini memakai kain ihram? Sangat sukalah dapat program cilik ni lah, cilik haji. Sukalah.
Terima kasih. Apa adik apabila adik dapat memakai pakaian ihram pada pagi ini? Seronok, dapat ilmu, dan macam-macam lagi. Terima kasih. Saya soalan. Boleh. Apakah perasaan cikgu menguruskan program ini yang telah berjaya ini? Terima kasih. Alhamdulillah program kita ini berjaya dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Walaupun mengambil masa yang agak lama jugalah kalau ikutkan kita selesai dalam pukul 12. Tapi Alhamdulillah kita berjaya laksanakan dengan begitu baik sekali. Dan kerjasama daripada semua penjaga amat memberangsangkan. Dan insya-Allah ini merupakan program pertama kita peringkat zon dan kita akan teruskan di masa-masa akan datang. Itu saja. Terima kasih Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aris Khairin, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya, Ustaz Amin dari Andalusia, ceramah program hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Soalan pertama, pada pandangan Ustaz, apakah impak program seperti ini kepada murid-murid? Okey, pertamanya dari segi impak program, sebab saya setakat ni Alhamdulillah boleh katakan untuk tahun ni je hampir berpuluh sekolah yang kita dah pergi. Impaknya adalah dari segi pendedahan kepada murid-murid. Yang mana mereka ni mungkin belum ada pendedahan untuk umrah, haji. Jadi nampak mereka ni pusing Kaabah, buat tawaf. Jadi nampaklah keseronokan tu. Itu segi impaknya, dan pasti guru-guru pun mereka nampak, oh inilah haji. Mesti impak untuk program kita lah. Okay. Soalan kedua, apakah harapan Ustaz terhadap pengajuran program seperti ini? Okey, harapan saya untuk program simulasi haji ni, yang mana kita mengharapkan program seperti ini sebaiknya boleh melibatkan ibu bapa. Contoh macam hari ni mungkin ada ibu bapa, tapi sebaiknya ibu bapa yang dia boleh melihat program tu berjalan. Contoh dia tengok anak-anak dia buat tawaf, anak dia buat sa'i, yang tu lebih baiklah. Sebab mak ayah ni bila dia tengok anak-anak dia buat tawaf, buat sa'i, dia akan rasa, ya Allah, aku ni bila pula nak pergi umrah, aku ni bila pula nak pergi haji. Itu dari segi harapan kami lah sebagai untuk orang yang buat program, supaya mereka ni dapat kita bantu masyarakat untuk sampai ke tanah suci Mekah dan juga Madinah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aris Khairin, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya, Tuan Haji Zaini, pengarah IKBN. Assalamualaikum Tuan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya beberapa soalan? Okey, boleh. Sama. Apakah pandangan Tuan terhadap program simulasi Haji Cilik Prasekolah Zon 4 Daerah Marak? Okey, untuk makluman, saya pertamanya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak sekolah SK Bukit Sawa yang diketuai oleh guru besar dia, Cikgu Bustamam, dan juga sekolah yang turut serta. Pada pandangan saya, program Haji Cilik ini adalah program yang sangat baik untuk pendedahan kepada pelajar prasekolah. Selain daripada itu juga, saya merasakan bahawa program ini patut diteruskan kerana program ini mendapat itu kerjasama lah antara kami dengan PPD, dengan pihak sekolah SK Wakatapa, SK Bukit Sawa dan lain-lain sekolah. Dan program ini juga memberi jalinan kerjasama antara kami IKBN Wakatapa dan juga pihak sekolah JPN, PPD dan sebagainya. Program ini juga kalau kita lihat pada hari ini, ramai ibu bapa dan anak-anak hadir untuk memberi sokongan dan pendedahan kepada mereka ke arah sebenarnya pelaksanaan haji. Simulasi ini adalah sebahagian persediaan awal. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aris Khairin, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya, Tuan Rozali SIP PBD Marang. Assalamualaikum Tuan. Salam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Silakan. Apakah pandangan Tuan terhadap program simulasi Haji Cilik Prasekolah Zon 4 Daerah Marak? Terima kasih. Ya. Pada pandangan saya, simulasi haji ini sangat bermakna lah kepada anak-anak yang kecil ini, supaya dapat
melatih diri supaya sentiasa patuh dan taat pada arahan. Dan ia juga dapat membentuk jati diri anak-anak sentiasa melakukan yang terbaik dalam sesuatu perkara. Soalan kedua, apakah harapan Tuan untuk program sebegini pada masa akan datang? Harapan saya pada masa akan datang program ini dapat diteruskan lagi dan dapat diberi perhatian terhadap semua bidang yang dan dia dapat dikompilasikan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuan. Yes. Sekian sahaja laporan dari Buletin BSTV. Saya Nur Aris Karim binti Muhammad Halim melakukan untuk BSTV. BSTV, wadah informasi anda.